Dan Rumah Sukan Merah ni tiap-tiap tahun menjadi juara. Puan sokong rumah sukan apa? Semua rumah sukan kita sokong. Kenapa Puan? Sebab semua yang terbaik. Puan rasa dia orang boleh menang tak? Juara. InsyaAllah boleh menang. Semua orang boleh. Puan pilih rumah sukan apa? Warna biru. Kenapa tu? Kenapa? Sebab anak saya rumah warna biru. Okey. Tuan rasa rumah sukan biru boleh juara tak tahun ni? Boleh. Puan pilih rumah sukan warna apa? Rumah hijau. Kenapa tu Puan? Sebab anak makcik dekat rumah hijau. Oh, Puan rasa rumah hijau boleh menang tak tahun ni? Boleh. InsyaAllah hijau menang. Okey, terima kasih Puan. Kalau Puan dapat pilih, Puan nak pilih rumah sukan apa? Confirm rumah sukan warna merah. Kenapa tu Puan? Anak-anak terlibat warna merah. Oh, Puan rasa rumah merah boleh juara tak? InsyaAllah boleh. Terima kasih Puan. Pilih rumah sukan warna apa? Semestinya biru. Kenapa tu Puan? Salah satunya anak saya nak masuk rumah biru. Okey, Puan rasa rumah biru boleh menang tak? InsyaAllah boleh. Tapi tak boleh kalahkan rumah merah. Okey, terima kasih Puan. Puan pilih rumah sukan apa? Saya pilih Rumah Sukan Merah. Kenapa tu Puan? Kerana anak saya ada dalam Rumah Sukan Merah. Dan Rumah Sukan Merah ni tiap-tiap tahun menjadi juara. Tadi tak rasa rumah merah boleh menang lah. Saya rasa pada tahun ini Rumah Merah yang akan menang. Okey, terima kasih Puan. Sama.